Bila dapat jak gaji, tuan-puan potong siap-siap. Sekurang-kurangnya 10% untuk kita jadikan sebagai simpanan. Kata mentor kami, Puan Muhammad Zulkifli Syafiee, tuan-puan, bila kita mula simpanan, sebenarnya kita tengah kayakan diri kita pun. Tetapi, bila kita berbelanja, sebenarnya kita tengah kayakan orang lain. Jadi, bila kita dah lelah bekerja tu, tuan-puan cubalah berusaha untuk kayakan dulu diri kita pun sebelum kita kayakan orang lain. Sebab apa kami madah 10% untuk simpanan? Kami merujuk kata-kata Tuan Azizi Ali, sekurang-kurangnya 10% tuan-puan alihkan ke dalam bentuk simpanan. Bermakna setiap bulan tuan-puan mesti simpan sebanyak RM300. Jadi, dekat sini tuan-puan nak simpan duit tu tuan-puan. Mun sebenarnya untuk simpanan tu, tuan-puan mesti bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, simpanan untuk jangka masa pendek. Yang kedua, simpanan untuk jangka masa panjang. Simpanan untuk jangka masa pendek, tuan-puan pilihlah dekat ASB ataupun tabung haji. Yang mana 2 tahun dan ke tiba. Sebagai contoh, simpanan untuk kecemasan. Tuan-puan boleh simpan dalam bentuk cash dekat ASB ataupun tabung haji. Tetapi, untuk jangka masa panjang, tuan-puan mesti alihkan ke dalam bentuk aset emas. Yang mana, duit yang tuan-puan nak simpan untuk jangka masa panjang. Sebagai contoh, tabung perkahwinan, tabung menunaikan haji dan umrah, tabung untuk bayar deposit rumah yang pertama. Jadi, untuk matlamat yang jangka masa panjang tu, tuan-puan simpan dan bekukanlah ke dalam bentuk emas. Kalau tuan-puan berminat nak simpan emas di bawah bimbingan kami hari itu, tuan-puan boleh follow kami. Lepas isikan detail di back biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.